MCMC cakap, rakyat bimbang pasal data. Sorry bro, tak boleh pilih. Tetap kena serah juga. MCMC sahkan semua pengguna telefon bimbit wajib serah data. Tak boleh tarik diri, tak boleh opt out sebab katanya ini keputusan Kabinet Madani. Oh, maksudnya semua menteri ambil bahagian untuk tentukan nak buat statistik kononnya. Tapi data yang dikutip, ID pengguna secara unik, lokasi bila kita buat panggilan, guna line biasa atau WhatsApp, FaceTime, pukul berapa, dengan siapa, berapa lama. Kalau ini bukan data peribadi, apalagi maksud peribadi? Selama 20 tahun, Telco dah buat audit prestasi rangkaian. Tiba-tiba sekarang, zaman Madani baru tahu perlunya kutip data tahap individu. Nak bangunkan negara kononnya. Tapi, yang dibangunkan sistem pemantauan rakyat. Ini bukan isu politik. Ini bukan soal siapa kerajaan, siapa pembangkang. Ini soal siapa tindas hak rakyat. Projek intipan berselindung ni wajib dihentikan. Kalau hari ini kita dah tak boleh pilih, esok mungkin kita dah tak boleh bersuara. Privacy bukan kemewahan. Itu hak asasi kita. Jangan biar ia dicuri atas nama pembangunan. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.